Lebih 50% pekerja di Malaysia lah ni mempunyai pendapatan melebihi RM3,000. Dengar penjelasan aku sampai habis. Jom kita tengok usaha kerajaan Madani untuk meningkatkan pendapatan golongan pekerja. Yang pertama, menaikkan gaji pejabat awam. Pejabat awam punya pendapatan meningkat sebanyak 16.8% sehingga 42.7% yang memberi impak kepada 1.7 juta pekerja. Yang kedua, kerajaan menaikkan gaji minimum bagi pekerja swasta daripada RM1,500 kepada RM1,700, memberi impak kepada 4.37 juta pekerja, yang mana 80%-nya adalah pekerja tempatan. Yang ketiga, dasar gaji progresif DGP, peningkatan sampai RM300 sebulan kepada pekerja swasta di syarikat-syarikat SME. Impak positif DGP kita dapat tengok hari ni. Gaji penengah lah ni meningkat 5.7%, lebih tinggi ketimbang sebelum pelaksanaan DGP, iaitu purata 4.3%. Dapatan DGP juga menunjukkan gaji pekerja peringkat permulaan naik 12.8%, serta gaji pekerja berpengalaman naik sehingga 9.1%. Data DOSEM yang terkini menunjukkan gaji penengah bulanan rakyat Malaysia telah melepasi nilai ambang RM3,000, meningkat daripada sekitar RM2,700 kepada RM3,045, pertama kali dalam sejarah negara. Yang keempat, apa kerajaan buat? Pemerkasaan kesatuan sekerja melalui pindaan undang-undang dan rundingan perjanjian kolektif. Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA telah meminda Akta Perhubungan Perusahaan dan Akta Kesatuan Sekerja bagi menggalakkan pekerja menyertai kesatuan sekerja dan meningkatkan bargaining power pekerja dalam membuat rundingan dengan majikan melalui perjanjian kolektif. Majikan yang ingkar boleh dikenakan tindakan. Secara tak langsung, dia memberi perlindungan undang-undang kepada pekerja dan majikan. Jadi kesemua ni adalah usaha kerajaan Madani yang berterusan untuk meningkatkan pendapatan rakyat.